Faiz nak kongsikan 3 faktor yang menjadikan penyimpanan emas ni cepat kaya berbanding kita simpan duit. Yang pertama adalah makin mahal. Harga emas ni tuan-puan makin lama makin mahal. Tak ada satu zaman pun harga emas ni dianggap murah dan setiap tahun kita merasakan harga emas sentiasa mahal. Betul tak? Yang kedua, tak bocor. Bila kita alihkan duit simpanan kita ke dalam bentuk emas, secara automatik nafsu berbelanja kita tu hilang. Sebab apa? Sebab nombor-nombor yang menggoda telah pun hilang. Maksudnya kita tak nampak nombor-nombor yang ada dalam akaun bank yang menyebabkan kita rasa nak berbelanja lebih banyak. Dan yang ketiga tuan-puan, cepat bertambah. Tuhan jadikan naluri manusia pada emas ni berbeza. Kita rasa nak simpan, simpan dan simpan. Kita rasa nak kumpul bukan untuk dibelanjakan. Berbeza kalau kita simpan dalam bentuk duit. Kita rasa emas banyak, kita nak berbelanja. Akhirnya tuan-puan, simpanan semakin berkurang dan kewangan kita tak kukuh. Inilah 3 faktor yang menyebabkan bagaimana seorang penyimpan emas itu kewangannya makin kukuh dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi tuan-puan yang nak kukuhkan kewangan pada tahun ini dan nak Faiz guide bagaimana nak simpan emas dengan ilmu yang betul, kaedah yang betul, cara yang mudah, murah dan patuh syariah, boleh terus saja klik link di bio, nanti Faiz akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Faiz untuk dapat lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.